Itu kan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'un alim. Innaka antal ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'asir karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kita akan nikmat kesihatan. Yang mana dengan nikmat ini kita dapatnya menghadirkan diri untuk kita sembahyang berjemaah pada malam ini. Jadi alhamdulillah ini merupakan hadiah juganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan menyambung balik pengajian bulanan kita ni dalam kitab yang diberi nama Pati Faridah Faraid, yang mana telah disusun oleh Haji Abdullah Ahmad Al-Jambu. Okey, kita ni sambungnya pada dalil keesaan Allah. Sambungnya pada dalil keesaan Allah. Esa, orang dulu sebut Esa dua, Esa dua tiga ni. Dulu ni bukan sekarang. Sekarang ni satu dua. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fiddabi. Dalil keesaan Allah, dalil iaitu pada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Tu syarah kata, kalau berbilang ada kala muafakat pada menjadi atau mentakdak, mentakdak akan suatu atau bersalah-salah kepada keduanya.
Mana bukan bersalahan, mana berselisih kepada antara pada menjadi dan mentiadakan. Maka lazim daripada itu lemah. Mana kebiasaan daripada itu lemah. Mana tidak mampu. Kalau tidak mampu bermakna Tuhan itu lemah. Kalau lemah begitu, tentu Tuhan itu esa, dan bila esa tentu mustahilnya berbila-bila. Dia nak bicara ni belik gigit dia. Belik ke? Belik ni. Kita akan terang. Kita akan terang dengan cara yang mudah. Biasalah orang dulu ni dia mengarang kadang-kadang dalam keadaan dia ni nak berpatung. Dalam keadaan ni orang bahasa dulu bukan kata gini dia buat ni. Dia ni bahasa dia ni dia masuk juga walaupun tulisnya bahasa Melayu, tapi dia nak masuk kaedah terjemah Arab ni kita baca terbelik sikit ni. Macam orang Bangla kan. Bangla dia terjemah bahasa kita. Ada. Kita kata makan apa? Awak makan apa? Apa makan awak? Terbalik tu. Gitu mana tu? Orang Bangla kita kecek cakap dengan dia. Balik habis bahasa. Awak sini mari. Dah. Orang mari sini. Gitu. Jadi dia ni oleh kerana rujukan kitab dia buat ni adalah kitab daripada kitab Arab asalnya. Jadi bahasa ni agak berbelik sikitlah katanya. Jadi kita akan uruskan bahasa ni biar kita meluruskan dia, biar kita dapat faham. Dia kata kalau berbeza, mana kata Tuhan itu banyak. Kalau Tuhan itu berbanyak, banyak Tuhan ni. Tuhan itu ada banyak. Ada kalanya Tuhan ini kadang-kadang setuju dengan keputusan dia. Semua Tuhan setuju dengan keputusan yang sama, sepakat Tuhan ni. Sebab Tuhan banyak ni. Pada menjadi, jadilah dia. Kalau semua Tuhan tu kata, tak boleh, tak setuju. Ini setuju. Maka tak dapatlah menjadi akal dia. Mentiadakan akal sesuatu. Ni kata ni. Maka oleh kerana bersalah-salah pada memutuskan akal keputusan. Maka yang ni tak setuju dengan yang tu. Maka yang tu tak setuju dengan ni. Semua nak ambil atas pendirian masing-masing. Nak suruh apa keputusan itu mengikut hati masing-masing. Tuhan. Kerana Tuhan tu ramah sangat. Maka oleh kerana itu gaduhlah. Pecahlah. Pasal masing-masing nak ambil jawapan, masing-masing nak kepada kemenangan, kepada pilihan dia. Maka lazimlah itu lemah. Pasal apa semua berebut nak suruh pilihan dia ni jadi pilihan utama. Maka lazimlah kerana dah banyak Tuhan ni. Jadi masing-masing nak keputusan dia jadilah sandaran utama pada segala pemutusannya. Bagi segala kelakuan. Ya nak buat, nak ada, nak mentiadakan. Ini kata dia, kata keputusan dia lebih baik lagi apa yang nak dikitakan dia. Yang ni pula, saya lebih berhak, maka jadilah lemah. Lemah. Kalau katanya Tuhan itu berbila-bila. Kalau lemah gitu tentu mana Tuhan? Begitu mana tentu Tuhan itu. Kalau lemah
lemah ni. Kalau lemah mana apa yang dilakukan akan pekerjaan Tuhan tu. Lemahnya pasal apa? Pasal tidak sepakat. Muafakat tu sepakat. Maka lemahlah Tuhannya kerana dia tak dapatnya sepakat dengan keputusan yang sama. Masing-masing nak ikut hati masing-masing. Tu. Kehendak. Murad dia. Iradah dia. Masing-masing nak segala Tuhan itu dia nak kepada dan bila esok begitu tentu mana Tuhan itu esok. Bila esok satu Tuhan, maka sudah tentulah ia berbilai-bilai. Mustahilah tentunya ia ni berbilai-bilai. Tu. Jadi yang mana kata begitu tentu, begitu tentu mana wajib bagi dia. Bagi mana melakukan akal keputusan, dia nak ambil pada jawapan, turut pada jawapan, pada keputusan. Yang satu tu. Yang satu yang kata bahawasanya mana kalau lemah ianya daripada segala, dia nak satu susah sikit. Daripada segala yang banyak ni nak jadi satu susah. Pasal banyak sangat capur tangan ni. Capur tangan. Orang ni kata begini, orang ni dapat dia begini, orang ni macam-macam. Dia punya pandangan dia masing-masing. Maka nak satu tu jadi satu keputusan, payahnya lah gitu. Tu. Nak satu ke keputusan itu tak boleh. Tak boleh. Pasal masing-masing dia masing-masing mana katanya nak ke kemahuannya masing-masing. Dan bila satu tadi tentu mustahilnya Tuhan itu kata. Dan bila kata Tuhan itu dan balik kepada Tuhan. Tuhan itunya satu. Esanya Tuhan itu tadi. Maka tu bahawasanya mustahilah ia. Bila mana? Bila pada menerangkan bahawa akan mana dipegang ia ni kuasa oleh satu, maka mustahilah ia ni berbilai-bilai. Jadi bila banyak, maka masing-masing nak ikut kepala dia, ikut akan keingin dia. Tu. Padanya Tuhan. Macam kita dah apa ni ia panggil board of director pula. Board of director. Ahli lembaga mesyuarat. Ahli lembaga mesyuarat ni dipimpin oleh ketua. Ini ketua timur, ini ketua utara, ini ketua barat, ini ketua bagi mana selatan. Semua ni ketua ni. Semua ketua ni. Jadi mereka nak berbicara untuk buat satu keputusan, nak membangunkan bahagian kawasan yang belum ada lagi. Jadi ketua bahagian barat dia kata saya nak bahagian ni. Beri saya lah. Tak boleh gitu. Kenapa pula nak beri pada kamu? Saya juga. Kata ketua bahagian utara dia kata saya pun nak juga ni. Projek ni takkan nak makan seorang kamu je. Maka masing-masing nak kepada perkara tadi. Nak. Maka tak bolehlah nak sepakat. Tak boleh nak buat keputusan. Masing-masing dia punya ada keinginan. Maka bila satu apa misal kata sekolah ada pengetua duduk mesyuarat yang lain depan dia guru pembantu ni bolehkah nak buat keputusan? Tidak boleh.
kok mana pun dia kena dengar pihak atas pengetua juga. Dia kena buat keputusan. Yang lain nak buat keputusan? Tak boleh. Awak nak keluarkan duit macam masyarakat. Bendahari nak keluarkan duit 10,000. Pasal apa? Nak buat tandah. Tak boleh semua ahli ni. Tak boleh. Lepas tu mana? Kena minta sign daripada Tuan Nazir ataupun Tuan Pengerusi. Nazir setuju, baru dapatlah sana projek nak buat tandah, nak ubah suar ataupun nak selenggara akan tandah tadi. Kena sign. Tak boleh lah. Orang lain tak boleh. Siapa? Setiausaha sign. Tak boleh pakar. Siapa ni? AJK bahagian pembangunan sign. Tak laku. Yang lakunya hanya tanda tangan Nazir tadi. Yang lain tak boleh. Yang lain hanya membantu. Boleh. Tapi yang lain semua kata saya ada kuasa. Dia bagi pada satu surah contoh. Satu surah ni ada 5 orang yang boleh sign dan mengeluarkan duit daripada tabung masjid, tabung surah. Tengok kenapa ni? Hari tu rasa masuk duit sejuta kan? Tiba-tiba tinggal 70,000. Duk sementara seminggu. Bila masuk ni? Hilangnya mana duit tadi dalam tabungan masjid surah. Pasal ramah tangan sangat. Maka tak jadi. Dia akan rosak. Tengok. Ada satu stesen minyak Petronas dekat Kinrara. Banyak sangat tangan. Tak tahu macam tangan-tangan gaib. Duduk ambil lah bankrupt. Banyak lah stesen minyak. Stesen minyak Petronas. Tengok tutup terus. Pasal tangan gaib tu. Ramai jadi kepala. Susah. Gitu mana? Ini aturan Tuhan, peraturan Tuhan. Keputusannya satu saja. Dialah yang mengutuhkan akan keputusan itu. Dia nak buat, dia nak mengadakan, dia nak mentiadakan. Maka satu ni lebih selamat daripada yang berbilai-bilai, yang banyak-banyak tersebut tadi. Maka dengan akal kita, Tuhan ni kita kata Tuhan ni satu sahaja, tidak ia lebih daripada satu. Tu. Yang banyak ni pening. Ilahun wahidah. Tuhan itu adalah satu. Jika ada yang lain, sudah. Jika ada lebih Tuhan daripada satu, maka habislah peraturan alam ini. Dia akan kucak-kacik. Dia akan kucak-kacik. Pasal apa? Tuhan ni nak menghancurkan, Tuhan ni nak mengadakan, Tuhan ni nak membina, Tuhan ni nak macam-macam. Maka dengan akal, dalilnya ada pada fikiran kita menolak bahawa Tuhan itu dia tidak bersyarikah, berkongsi, tidak berkongsi kepada yang lain. Hanya dia saja yang memimpin, hanya dia saja yang memerintah, hanya dia sajalah yang menjadikan atas segala-galanya. Dia sahajanya. Allah kata dengan dalil dia, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu satu saja. Dalil dalam fikiran kita mana boleh. Itu dalil akal. Dengan dalil nakli dibawa Quran. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu saja. Muhammad mengata kepada mereka semua ni, Tuhan itu satu saja. Dengan akal kita, mana boleh. Seorang bini pun kita serabut dah. Patah lagi dengan 4 orang bini. Sabuk tak serabut nak urus bini ni. Ramai-ramai. Kalau orang dah nikah 2 tu, dia tahulah macam mana. Saya dah lagi. Okeylah. Baik.
Baik, kita masuk pada huraian lain pula, sifat yang ketujuh, qudrah, sifat ma'ani. Sifat yang ketujuh iaitu sifat ma'ani. Ma'ani ni dia nak menafikan akan kelemahannya bagi Allah Ta'ala. Sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dia nak menyatakan huraian tentang sifat ma'ani. Baik, kita tengok dulu. Kuasa atau pengkuasa. Qudrah tadi. Kuasa mana dia? Kuasa ataupun pengkuasa. Apa dia ni? Iaitu sifat yang sedia. Sedia. Bukan baru ada ni, memang sudah ada. Sudah ada, bukan baru ada ni. Sifat qudrah itu pada Allah Ta'ala. Adanya sifat itu, sifat qudrah pada zat Allah Ta'ala. Pada zat Allah Ta'ala. Pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia, yang dengan dia padanya sifat tersebut dapat mengada tiap-tiap yang mungkin. Ini segala kemungkinan. Mana benda yang belum ada, dia boleh mengadakan daripada yang belum ada tersebut. Tu qudrah, pengkuasa dia, kemampuan nak melaksanakan. Tu dan mentadakkan dia boleh buat juga. Daripada ada jadi tidak ada, boleh. Tu bukan harus, wajib. Pasal sifat dia tu yang ada dengan dia, bukan boleh berpisah. Mana ada sekejap lepas tu tidak ada, tidak mungkin. Mana kekalnya sifat itu dengan dia, sedia. Mentadak, membetuli kehendak dia, mengikut akan iradahnya, dia nak kehendaknya. Dan mustahil lawan bagi sifat qudrah itu, iaitu lemah. Mustahil bagi sifatnya qudrah itu ialah lemah, ajizun. Ada bahasa Arab ajiz, iaitu mana lemah. Kalau aziz, dia mulia. Kalau ajiz, dia lemah. Lemahnya adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia nak buat sesuatu tapi dia tak mampu. Itu sangat-sangat mustahilnya bagi Allah Ta'ala. Dia buat. Kadang kita tertanya, ada satu puak kata dia ni, bahawasanya mana Allah Ta'ala sebenarnya telah tersalah, ia ni mewahyukan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Nabi. Padahal yang nak dijadikan Nabi sebenarnya Sayyidina Ali. Tu ni fahamnya puak-puak Syiah. Dia kata Allah Ta'ala ni tersilap ni buat keadaan begini. Patutnya Ali lah yang sepatutnya jadi Nabi, bukannya Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala boleh tersilap, maka kita kata adalah Tuhan itu lemah. Kenapa? Boleh terlupa. Sifat lupa ni sifat manusia, batu dinamakan manusia lupa. Nasa yani su nasyan. Tak. Daripada kataan ni bukan Tuhan sebenarnya lupa, manusia yang lupa. Bukan Tuhan yang lupa, manusia. Tu. Kita ni tadi bangun tidur pagi tadi, kita dah lupa dah barang yang lepas seminggu, barang yang lepas sebulan, barang yang lepas setahun. Pasal tidur tadi dia menghilangkan ingatan. Bangun jadi bela-bela. Lagi-lagi orang bangun lepas asar, lagilah bela. Tu. Tu dia. Lemahnya letak pada manusia, bukan pada Tuhan. Bukan pada Allah Ta'ala. Tu.
Dan kudrah ini ada baginya beberapa takluk. Bagian yang bertakluk pada kudrah. Dia ada ni. Beberapa takluk. Ni mana? Nanti dia akan sebut nah. Tapi sebelum tu kita huraikan dulu apa dia kudrah ni. Bermula takluk kudrah ini iaitu menuntut sifat. Macam mana ni? Kita kata kudrah Allah Ta'ala. Macam mana kudrah Allah Ta'ala kata kuasa dia? Kuasa macam mana? Pada apa? Bertakluklah pada sifat-sifat. Artinya kata bekerja sifat kudrat akan pekerjaannya. Bekerja sifat kudrat akan pekerjanya. Pekerjaan dia. Apa dia bergerak? Bekerja. Mana dia ni doktor. Doktor buat apa? Doktor kalau doktor bedah, dia bedah lah. Kalau doktor gigi, dia rawat gigi. Tu. Contoh. Mana bekerja pada sifat dia. Ni kelakuan kan? Kelakuan mana pekerjaan pada manusia. Dia ni apa? Iman. Maka jadi mengimankan orang. Contoh. Dia bilang, maka dia tugas dia mengazalkan. Tu. Pada perkajian itu lainlah daripada ada kudrat di zat Allah Ta'ala. Di zat Allah Ta'ala macam mana dia buat tu dengan sifat dia, sifat kudrat tersebut. Semacam inilah qiyas takluk pada sifat yang lain. Pada sifat lain pula sama jugalah, fikiran macam itulah. Dan tak ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani juga. Tidak ada takluk. Takluk ni melainkan pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat yang mana nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu maha sempurna. Menafikan akan kelemahan Allah Ta'ala juga. Dan tak wajib mengetahui beberapa takluk ini. Dia kata tak wajib pula. Bukan semua kena tahu. Bukan semuanya kena tahu. Tak wajib katanya. Mesti mana kita kena tahu. Kalau tidak tahu maka dosa. Tu lawan bagi wajib jadi dosa lah. Tidak semuanya. Kalau tu orang yang tak mengaji kitab, ni pada malam ni dosa lah. Tidak. Tidaklah sampai tahap dosa. Pasal orangnya bukanlah semua ni orang yang alim belaka. Adanya dia ni beriman secara bertaklid, mengikut pada orang lain, mengikut pada alim, orang alim yang ikut alim. Dia beriman dengan Allah Ta'ala, bertaklid dia itu kepada orang alim. Dia tak tahu pun sebenarnya huraian pada sifat-sifat Allah Ta'ala ni sebenar macam mana. Dia macam tak? Tuhan ni ada kuasa. Tu saja. Kerana ia setengah daripada perkara yang payah pada ilmu ni. Sungguh payah juga ni nak ingat ni. Nak bezakan antara takluk pada sifatnya kudrah tadi. Banyak ni. Sehingga mana ada 8, 7 takluk dia ni. Ni nak apa? Botak kepala. Dah lah botak dah. Tak. Tak. Tapi cukup mana kita mengaji ni ada cukup. Cukup dah. Tahu pun tak ada. Nak mengapa ada susah. Tak apalah. Baik. Dan ta'alluq qadir ta'alluq qadir kepada mana kuasa kepada kemungkinan mungkin yang harus juga dan tidak takluk ia kepada yang wajib, kepada yang mustahil. Harus adanya tu.
takluk qadar pada kemungkinan. Tu mustahil lah. Pada yang tahu ada wajib ada. Dan tidak boleh dekat Tuhan lemah. Apa dia kata ni? Tidak boleh dikata Tuhan itu lemah daripada takluk kepada keduanya. Pada yang mana? Kemungkinan padanya takluk, segala takluk. Mustahil dan wajib. Tu. Okey. Nanti kita tengok satu-satu. Yang pertamanya ada 7 dia kata takluk ni. Takluk ni kadang-kadang kita dulu duk ngaji juga dalam kitab apa ni Tuan Guru Harundin, asah i'tiqad, asah akidah. Pening juga. Memang dia pening. Agak mana kata ni, macam mana takbirnya Allah Ta'ala ni kepada makhluk dia. Tapi tak apalah, kita akan berjelas dengan bahasa kita mudah-mudah faham lah. Bukan nak pening-pening kepala. Kita dengan mudah-mudah saja. Kita buat contoh nanti dengan contoh dengan kebiasaan diri kita. Sebab mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, apakah kamu tak lihat? Mana kita ni nak kenal Tuhan, kena kenal diri kita. Kalaulah diri kita ni dengan hal-hal kehidupan kita ni tidak mana kita ketahui, tidak kenal, benarnya Tuhan ni dia nak memperkenalkan diri dia kepada kita ni dengan melalui kehidupan kita. Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala ceritakan tentang mana kehebatan dia. Allah Ta'ala jadikan 7 tala langit, 7 tala bumi. Di dalamnya Allah Ta'ala menciptakan akan dia. Melalui mana ciptaan dia tu, dia memperkenalkan dia kepada kita. Macam mana dia buat gini ni, macam mana terjadi macam ni. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada gini akhirnya kembali. Orang kata apa? Puji Tuhan bagi Tuhan, puji Tuhan bagi makhluk dia, puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan pula. Daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Maka orang yang dapat lihat akan mana daripada segala kejadian alam ini, dia akan kembalinya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat kebesaran Allah Ta'ala ni dalam diri kita. Mana ni buat ni? Tu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu lihat atas diri kamu ni? Tengok. Tengok pada jari kita, tengok pada tapak tangan kita. Tengok. Sesungguhnya alam ini dia menterjemah alam ni, menterjemah. Kadang-kadang kita tengoklah pada badannya, di badannya seekor ikan ada la ilaha illallah perkataan ni. Ada pada di buah tembikar dia buka belah, tengok Allah di dalam. Tu jadi diri kau. Nak kata edit, tidak kata edit. Tengok pada awal, ada awal berbentuk kalimah Allah. Buat diri kau tu. Tidak. Allah Ta'ala nak menterjemahkan diri dia ni supaya kita faham. Kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melalui kejadian-kejadian alam di atas dunia ni. Tu dia. Baik. Qudrah 7 ta'alluq. Ta'alluq pertama dia panggil ta'alluq suluhil qadim. Apa dia ni? Suluhil qadim ni tamanya iaitu patut qudrah pada azali bagi mengada. Azali ni mana? Belum wujud lagi. Mana kemudian sebelum kata pada wujud lagi, sebelum adanya segala-gala ni lagi, azali, daripada segala-gala yang belum wujud lagi. Rasa nak terkecil musim-musim hujan. Sudah. Saya kena berhenti. Minta maaf, saya kena berhenti awal sikit. Nanti waktu azan saya nak berhenti. Rasa nak terkecil.
Hujan-hujan ni kita tak boleh kok. Kadang-kadang semua orang tu hujan dari nak kecil. Pada azali bagi mengada sesuatu, mengada ke sesuatu. Patut ada kau, patut buat. Dan mentiadakan ia. Dia baca mentakda, tapi kita baca dengan sebut dia dengan mentiadakan dia. Pada waktu imkan, ini boleh ada, boleh kata tiada. Jadi penjelasan ia ni kata bahawa yang dinamakan suluhi qadim iaitu mana? Patut. Mana? Mestilah. Patut ni mesti ataupun wajib. Wajib berkuasanya Allah Ta'ala ataupun mana kuasa berkuasanya Allah Ta'ala bagaimana mengadakan ia ni sesuatu. Wajib bagi Allah Ta'ala. Dia nak cerita pada sulh qadim ni menjadikan wajib. Kata tak patut. Apa kenapa tak patut pula? Patutlah yang menjadikan, yang menjagakan sesuatu itu adalah Allah. Patut. Orang lain tak patutlah sebab dia bukan Tuhan. Tak patut dia menjadikan. Jadi baginya Allah Ta'ala itu patutnya bagi dia kerana dia Tuhan. Dia boleh jadikan, dia dah boleh menghancurkan, boleh mematikan, pasal dia adalah Tuhan penjaga segalanya alam, pencipta segalanya alam. Patutnya bagi dia. Dia nak buat, dia nak bagi hancur musnah. Patutlah dia. Patutlah. Bagi kita patut. Kerana dia adalah pemiliknya alam ini. Tu pada ta'alluq suluhi qadim. Tu. Yang kedua, kudrah tu Allah Ta'ala. Ta'alluq tanjizil hadis. Tanjizil hadis. Makna ni. Dan makna tanjizil hadis itu meluluhkan. Ini membolehkan, membenarkan. Tadi nak mengada. Patut ada, patut tidak ada. Patutnya mana? Sesuainya dengan dia. Ni nak membenarkan, meluluhkan kehendaknya. Kehendak Allah Ta'ala. Meluluhkan kehendaknya. Kerana diluluhkan kehendaknya dan dengan kudrah, sifat kudrah kuasa dia tu akan barang yang ditentu dengan iradah. Dia ta'alluq ini dia bertakluk. Ta'alluq kudrah ia ni bertakluk kepada iradah. Pada mana? Menciptakan ataupun menghancurkan, mengadakan dan mentiadakan. Tu. Iaitu ta'alluq kudrah dengan mengada, dengan mengada kemungkinan, mungkin kemudian daripada Adamu ni tidak ada lah, tak ada yang dahulu. Tu. Jadi kita faham di sini mana ta'alluq tanjizi hadis ni ia kaitan berserta dengan sifat iradah Allah Ta'ala. Ta'alluq tanjizi hadis ni ia ada berserta dengan iradah kehendak Allah Ta'ala nak berlakunya satu keputusan. Tu. Keputusan itu bila berlakunya? Bila ada kehendak. Bila ada kehendak Allah Ta'ala. Tu. Nak mengada ke ataupun tidak mengada? Tu. Nak mengada ke ataupun tidak mengada? Keputusan Allah Ta'ala. Tu. Bila ada kehendak maka jadilah ada. Bila tidak ada kehendak, tidak ada, maka itulah dinamakan dia akan tanjizi hadis. Kalau mana tadi ta'alluq suluhi qadim, mana patutnya Allah Ta'ala.
Orang lain tak boleh. Pasal apa? Dia bukannya pemilik. Tu baik. Bukan pemilik. Tu. Misal apa? Ada satu orang ni, dia ambil dia tengok ni ada beg duit tu atas latar, dia pun ambil. Patutkah dia ambil? Tak patut dia ambil. Pasal apa? Bukan milik dia. Cuma kalau dia niat nak ambil tadi, nak hantar balik kepada tuan dia, patutlah. Tapi kita faham mana bukan milik kita, tak patut kita ambil lah, gitu. Tu mana bukan bukan mana tugas kita, bukan mana ni patut bagi kita mengadakan mana tu tu mana tu tadi pada takluk suluhi qadi. Kita nak faham ni, nak fahamkan dengan mudah lah, dengan mudah. Suluhil qadi dia macam ni, tanjizil hadis dia macam ni. Mana keadaannya kehendak Allah Ta'ala itu nak mengadakan atau tidak mengadakan. Dia nak kah? Bila ada iradat, dia buat. Dia boleh buat. Bukan dia tak boleh buat, dia boleh buat. Dia boleh buat atas kehendak dia. Nak mengada, dia buat. Tidak mahu, maka dia tidak buat. Tu. Yang memberi apa? Kebenaran dengan kehendak dia. Tak perlu dia minta orang lain. Boleh tak dia tanya? Malaikat Jibril, mungkin dekat dengan aku. Boleh tak aku nak ciptakan manusia lain pula selepas Nabi Adam? Kenapa pula nak tanya? Sebab apa? Dia ni boleh buat keputusannya sendiri. Tak perlu dia ni bersyarikat ataupun bergabung dengan yang lain. Tu. Ni dinamakan dua daripada dua takluk tadi. Okey. Takluk yang ketiga inilah untuk ni saya terpaksa ni nak berhenti dah, rasa nak kecil sangat. Okey. Takluk tanjizi. Takluk tanjizi hadis juga, iaitu takluk kudrah. Takluk pada kudrah. Ni tadi takluk pada iradah, ditentu dengan iradah. Ni takluk juga, takluk tanjizi, tapi ni takluk pada kudrah. Dengan mana? Mentakda mungkin kemudian daripada ada. Tu. Takluk tanjizil hadis juga, cerita juga ni dalam tempat yang sama juga. Dengan mentakdakan yang mungkin. Kemungkinan ni mana? Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi dia kuasa kudrat tadi memilih apa? Mentiadakan. Kemudian daripada ada, daripada ada jadi tidak ada. Hidup lepas tu mati. Bagian yang mana sudah ada, ia terkait dengan tanjizi, mengharukan bagi yang baru. Tanjizi mengharukan, hadis bagi yang baru. Ada dah ni, dia jadikan tidak ada pula. Dia hancurkan, dia matikan. Tu. Okeylah, sambung mula pada waktu yang lain kerana oleh dah masuknya waktu. Saya pun minta maaf lah ni, saya terpaksa berhenti awal. Jadi mohon maaf lah atas kelemahannya pada malam ni. Rasa tak tahan sangat ni. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.